phải đưa từ dưới để gọi là gì để vừa có tên này như Oke, nama saya Vera. Saya dari MNC Seni Halus. số ini dalam menanyakan soalan tentang jadi first kaitannya soalan pertama adakah anda cek pembukuan boleh apalagi tuan hendak produk toy. Kalau jawaban saya adalah iya. Soalan seterusnya sejauh manakah pembukuan mencerminkan identiti budaya dalam segi motif, warna dan segi pertempatan. Contohnya pakai Bagi saya identiti budaya ianya adalah sangat dah ini di sini gitulah tanya pasal yang ni terus tak jawab biasa-biasa je. Ada alim wajib lalu terga. mula pasalnya bila melihat produk budaya itu contohnya katanya macam ni bila mata kan. Lepas tu apa ciri pembungkusan yang macam tengok tu menarik. Kata macam first tengok tu macam menarik. So jawapannya first warna, lepas tu gambar pada kotak tu, lepas tu dua tulisan, tiga tulisan, empat bentuk kotak tu, tiga tu behel kotak. Kalau ni tu option macam dia suruh pilih dah macam ni. Tunjuk saya ni. Adik kata nak suruh pilih dah. Kalau aku dah jawab video ni. Koyak kan dari segi buku serius tu ada koyak. Buku dia tu. dia tu juga mula macam ni. Benar. Lebih hijau bukan warna tu, gambar tu. Gambar di pembuku serius. Ini informal gambarnya. Pilih situ. Dia Mula A tu kita lah. Gambar. Warna tu warna buku dia ke warna buku dia? mana buku dia? Patut B. B tu gambar pada bungkus ada kartun, ada pokok. Gambar lah kita kata ceria lah kalau dari pemakan dia don ni yang ni. Kalau pemakan kita tak tahu kita kasih dia kan dia. Dia tidak tidak. Ketiga tu ni. Mesti ada punya auto keempat pula tu bentuk buku serio petok juga. Bunyinya tu best macam yang buat tu macam plastik atau botol pilihan. Lah ada tak ni hot lah kali dia. Best. Ada. Buku serius tu don ni Lepas tu Ada. ya. Mulai soalan dia, adakah anda fikir pembungkusan boleh mempengaruhi keputusan anda untuk membeli produk budaya? Dia produk macam pembungkusan hok comel tu boleh tak menjadi kau orang beli barang-barang budaya? Boleh. Tu pembungkusan ni setahu mana ia boleh siapa laku barang-barang budaya ni? Oh ya, penting ke, sangat penting ke, biasa? Betul. Jawab kan dia macam kan kalau kita nak faham benda buku sen ni dia macam eksklusif gitu kan. Dia boleh boleh penting lah. Itu soalan dengan dah ni Kak rasa material ke apa macam
Behel apa molek untuk pembungkusan. Macam supik gini ko ataupun kotak ko. Baik plastik plastik lah sebab dia tak lama dia. plastik lah. Tu. Jadi Itu lah. dia ada dia ada dia gini apabila anda melihat produk budaya macam kerah tangan, makan ni, cenderam mata, apakah ciri pembungkusan yang menarik perhatian terlebih dahulu? Macam pembungkusan makan ni kalau cenderam mata macam gelai gitu kan. Enggak apa nampak dulu macam warna ko, waktu gambar dia ko, tulisan ko, tak pun macam bentuk buku tu aku mana. Cara nak inilah nak buku. Rasa mana so nak betul tu nak lah molek. Kala ni lah macam buku ikutlah buku dengan plastik ko dengan gapo. Dia kala dia. Warna dia. Nak suruh orang mudah orang napuk. Tegai kala tegai kan. Orang mudah itu mudah nampak mudah kenal. Macam extra aja. Ni. Tapi nama bagai kena itu jugalah. Betul juga dah. Betul juga. Kalau kira. Lepas tu soalan kedua ni, kita dua soalan lah. Adakah anda fikir pembungkusan boleh mempengaruhi produk, mempengaruhi keputusan anda untuk membeli produk ni? Macam kalau kau tengok bungkusan ni rasa jadi kau rasa nak beli gitu. Itu juga kalau cirinya lah. Apa? Mempengaruhi juga. Itu tengok biasa rasa dia nak beli. Iyalah. Mempengaruhi lah. Mempengaruhi kita kan nak beli benda-benda gapo-gapo. Kalau kalau tak ada buku kosong gitu, kita pun was-was tu. Takut bagai lah. Bagai tak mau expired dia gapo tu. Dia betul itu lah. Lepas tu ni kita ambil selesai. Boleh. Sejauh manakah pembungkusan mencerminkan identiti budaya, motif mana cerita kata? Lepas tu ni kat jawab penting ko, sangat penting ko, ataupun biasa-biasa ataupun tak penting. Pembungkusan. Pembungkusan. Kalau kira penting lah. Bukan kata penting, sangat penting lah juga kalau kira. Ni cara buku pembungkusan ni. Setiap bagai tu. Dia kalau tengok bagai tu nampak macam betul lah jadi. Mungkin dia tengok bagai lah. Duduk orang tu duduk tak ada ni lah, tidak buku lah, tidak bubuh dalam lanjai lah kan. Lanjai nampak tak comel lah. Kalau duduk dalam buku tu lain sikit. Orang tengok pun orang ada angin, ada nak beli dah. Pada duduk duduk kosong gitu. Kita sendiri pun kalau kita tengok lah setengah-setengah bagai lah tengok duduk tak ada buku lah, kosong itu jadi kita pergi tak ada pergi sekali pakai tok mula tak tengok lah tak cara mana lah cara tidur orang tu kan tak ada nak gerak tak ada lebih kurang